Hari ni kita nak cerita pasal GP Kota dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Sebelum kita start bersembang pasal GP Kota minggu ni, lagi sekali aku nak remind, baju yang aku pakai ni merchandise official daripada Brab Motorsports dengan corak batik. Harganya RM50 sehelai dan ada cabutan bertuah berpeluang memenangi sebuah helmet Taipan Star Supertech R10. Lagi sekali juga aku nak ingatkan, harga baju ni cuma RM50 sehelai, tapi harga helmet tu RM5,999 sebiji. Untuk dapatkan baju ni, aku sediakan link dia dekat bahagian description. Lepas dah ada 3 race dalam musim ni, rasanya macam dah ada pattern. Memang Aprilia dah duduk di atas sekali. Bukan Aprilia je, tapi Marco Bezzecchi pun macam dah ada pattern dia sendiri. Pattern dia ialah dia crash pada sprint race ataupun tak boleh belah sangat masa sprint race, tapi dekat race utama dia lead daripada lap 1 sampailah habis. Ini buatkan Marco Bezzecchi sekarang ni ada rekod baru sebagai pelumba yang leading lap berturut-turut terbanyak sepanjang zaman. Sama juga halnya dekat kota Amerika ni, Marco Bezzecchi crash padahal masa tu dia tengah kedudukan kedua. Crash tu sebenarnya sangat sayang. Kalau ikutkan data daripada Aprilia, dia tengok Marco Bezzecchi punya lap time memang laju dan berpotensi sebenarnya nak dapat nombor 1 pun. Nombor 1 masa tu ialah Pecco Bagnaia dekat depan. Tapi malangnya, Marco Bezzecchi cakap dia buat mistake daripada segi braking. Dia brake terlampau banyak sebab nak cuba push terlalu awal dan inilah hasil dia. Tapi hari Ahad, bolehlah kita katakan riding Marco Bezzecchi ni sebagai flawless. Tak ada mistake langsung, perfect daripada awal sampai habis. Pace baik daripada Marco Bezzecchi ni juga, Jorge Martin cakap dia susah nak kejar. Pada hari Ahad, dia surrender terus daripada cuba nak kejar Marco Bezzecchi sebab dia kata mustahil. Bezzecchi bawa dengan sangat sempurna. Tapi Jorge Martin pun tak kurang juga hebatnya. Dekat sprint race, bila tak adanya Marco Bezzecchi, dia tetap boleh potong Pecco Bagnaia dan dapatkan nombor 1 yang pertama dia semenjak dia berpindah ke Aprilia. Cuma yang jadi halnya, masa dia celebrate kemenangan sprint race dia tu dengan Willy, boleh pula dia pergi jatuh. Aduh, malu satu hal. Satu halnya lagi, tulang awak tu rapuh, tak cukup kalsium. Asal jatuh injured, nasib baik tak ada apa-apa. Kalau tidak, baru je nak okey dalam Aprilia, injured lagi. Nasib baik okey, kalau tidak masuk dalam kelab mandi bunga. Dan kehebatan Aprilia dekat kota Amerika ni bukan terhenti kepada kedudukan 1-2 Marco Bezzecchi dan Jorge Martin aja. Sebenarnya diorang hampir-hampir je dapat 1, 2, 3. Sapu habis podium dengan jentera Aprilia. Ai Ogura sebenarnya daripada belakang tengah menggila babi, potong satu-satu rider dengan lap time yang pantas. Kalau kita tengok daripada result analisis MotoGP ni, kita boleh tengok dekat bawah ni, fastest lap dibuat oleh Ai Ogura. Timing dia 2:02.037. Kalau kita bandingkan dengan timing lap time oleh Marco Bezzecchi pun, Bezzecchi punya fastest lap time ialah 2:02.104. Ada potensi untuk dia dapat kedudukan podium sekurang-kurangnya. Kalau kita tengok analisis lap by lap Ai Ogura ni dibandingkan dengan Marco Bezzecchi, kita tengok dia punya timing ni boleh dikatakan ada 4 ke 5 lap yang dia lebih laju daripada Marco Bezzecchi. Jadi untuk rampas kedudukan menang nombor 1 daripada Bezzecchi mungkin susah sikit sebab dia bukan start daripada depan. Tapi kalaulah dia tak mengalami masalah teknikal, podium boleh dikatakan atas tangan. Jadi pada saat ni bolehlah aku katakan sebagai 90% confirm Aprilia is the best sekarang. Lagi 10% kita tunggu race dekat track-track Europe. Kalau track-track Europe pun Aprilia macam ni juga, 100% Aprilia dah overtake Ducati dalam ranking jentera terbaik dalam MotoGP. Jadi dengan kemenangan berturut-turut ni, Aprilia sekarang ni berdepan dengan kenaikan konsesi. Sekarang ni Aprilia berada dalam grup C sama dengan Honda dan juga KTM. Ducati duduk dekat grup A. Kalau naik konsesi nanti, Aprilia akan menerima sekatan daripada segi development apa yang macam Ducati alami 2 tahun lepas. Di sebaliknya pula daripada cerita ni, Ducati pula yang menghadapi kemungkinan turun ranking konsesi dia. Mari kita cerita pasal Ducati seterusnya. Marc Marquez dengan Ducati dan juga gabungan kepada gelaran dia sebagai King of Kota. Tapi era tu macam tamat pada race yang lepas. Pada pusingan di Brazil dan juga di Thailand hari tu, Michelin bawa tayar casing yang berlainan sikit. Ini dikatakan antara punca kenapa Ducati tiba-tiba berubah dia punya karakteristik tu, jadi susah nak bawa. Tapi dekat kota Amerika ni, diorang dah gunakan balik casing standard. Malangnya Ducati kita tengok sama juga walaupun gunakan tayar dengan casing standard ni. Jadi yang tinggal sekarang ni cuma kenyataan daripada Davide Tadozzi yang Marc Marquez masih lagi belum baik sepenuhnya daripada kecederaan bahu dia. Ini sebenarnya macam patah balik sebabnya Marc Marquez hari tu dia dah cakap
dia punya kecederaan bahu dia tu dah baik. Sekarang ni bila macam ada masalah prestasi berturut-turut, isu tu macam naik balik. Pada ketika ni juga, kalau siapa-siapa yang mengikuti di sebalik tabir MotoGP, kita akan nampak yang riak muka Marc Marquez dah berlainan daripada tahun lepas. Dia nampak macam tak gembira, tak seceria macam dulu, dan nampak macam senang marah. Dia macam senang frust sebab dia tak dapat balik prestasi dia macam tahun lepas. Dan sebenarnya seawal daripada sesi praktis hari Jumaat lagi, Marc Marquez sendiri dah mengakui dah. Dia kata dekat kota kali ni, fight untuk podium pun dia rasa susah, dan dia kata untuk menang rasanya lagilah mustahil. Daripada 3 race yang dah berlaku pada musim ni, kita tengok Marc Marquez ni dia dapat pace dia yang laju bermula daripada pertengahan race. Kalau kita tengok daripada carta ni pun, kita tengok lap time Marc Marquez bila start daripada tengah race ni akan jadi laju sampailah ke penghujungnya. Tapi benda tu tak cukup untuk jadikan Marc Marquez berada pada kedudukan menang ataupun dalam kedudukan podium. Dengan tayar yang baru dan juga fresh, dia macam tak boleh bawa motor ni selaju yang dia nak. Menjelang pertengahan race baru dia boleh dapatkan prestasi tu. DJ Antonio pula yang sekarang ni nampak macam lead squad Ducati sebagai rider Ducati yang tertinggi sekali. Dia kata masalah pada sebuah Ducati sekarang ni dibandingkan dengan pesaing-pesaing dia ialah ia susah nak belok. Dah tak macam dulu lagi. Bila susah nak belok, dia akan gunakan lebih banyak tayar belakang untuk tolong motor tu belok, dan tayar belakang tu akan habis dengan lebih cepat. Jadi daripada pertengahan ke akhir race, tayar tu dah tak ada grip. Terbalik pula dengan prestasi Marc Marquez. Jadi sebab itulah dekat sprint race Marc Marquez boleh berjaya, prestasi dia baik sikit daripada race utama mengikut sejarah 2 race yang sebelum ni. Tapi dekat race utama dia akan susah nak bersaing dekat depan. Cuma masalah dekat sprint race kali ni, Ducati makan Ducati. Marc Marquez buat mistake masa braking, jatuh dan dia sapu sekali DJ Antonio dan dikenakan long lap penalty, walaupun DJ Antonio bermula daripada pole position. Jadi kita mungkin boleh persoalkan Marc Marquez tak menang kali ni sebab dia kena long lap penalty, tapi hakikatnya susah juga benda tu. Sebabnya kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok lap time Marc Marquez 2029, 2003, 2028, 2029, sama ada 202 tinggi maksudnya menghampiri 203 ataupun 203 rendah. Kalau kita bandingkan dengan lap time Marco Bezzecchi buat pada lap time 202 pertengahan, 0.7, 0.4, 0.6. Jadi Marc Marquez walaupun tanpa long lap penalty tu pun tak cukup laju untuk dapatkan menang di sini. Jangankan dibandingkan dengan lap time Aprilia, kalau kita bandingkan dengan lap time Pedro Acosta di atas KTM pun sama juga. Marc Marquez tak dapat challenge kelajuan lap time macam ni. Jadi sekarang ni memang top rider Ducati pada tangan DJ Antonio, cuma dia tak boleh challenge lah dia punya teammate tu lagi padu, Franco Morbidelli. Tengok ni, macam mana kau letakkan Ducati pada kedudukan depan Yamaha je. Bukan semua orang boleh buat macam ni. Franco Morbidelli je yang ada kelebihan ni. Jadi sekali lagi di kota Amerika ni tak ada kelibat Ducati di atas podium 1, 2, 3. Sekarang ni MotoGP akan bercuti lebih kurang sebulan disebabkan Qatar yang cancel. Jadi David Tadozzi cakap dia expect tim technical Ducati akan bekerja keras dalam masa cuti ni untuk cuba kejar Aprilia sekurang-kurangnya. Situasi sekarang ni antara Ducati dan juga Aprilia bukannya sebab prestasi Ducati yang turun mendadak. Sebenarnya kalau diikutkan secara puratanya, Ducati dapat improve lebih kurang 0.1 ke 0.2 saat setiap lap lebih laju daripada tahun lepas. Tapi sebenarnya Aprilia yang improve dengan lebih banyak dan lebih cepat. Aprilia dapat improve lebih kurang 0.7 ke 0.8 saat berbanding dengan lap time diorang tahun lepas. Dan dengan adanya Pedro Acosta, Ducati tak dapat berada pada ranking ketiga sekalipun. Sebab Acosta sekarang ni macam dah dapat tune boleh bawa RC16 yang serba kekurangan tu, tapi berjaya duduk dalam kedudukan podium dengan lebih konsisten. Jadi seterusnya marilah kita cerita pasal The Wonder Boy, Pedro Acosta. Pedro Acosta dapat kedudukan ketiga masa sprint race, cuma dia dikenakan penalti pressure tayar yang kurang pada tayar depan, yang naikkan pula Enea Bastianini yang dapatkan podium tu. Pedro Acosta tak kisah sangat pun pasal penalti tu, dia lebih kisahkan tentang prestasi dia dan juga macam mana nak bawa RC16 ni. Pada hari Ahad, pagi warm up sebelum race, sesi warm up sebelum race, bukan warm up yang sebelum race tu, Pedro Acosta buat satu mistake, crash. Jadi dia punya mekanik dan juga tim dia bertungkus lumus sediakan balik motor dia, sampaikan staff-staff daripada Tech 3 pun kena tarik tolong sekali siapkan motor. Staff Tech 3 memang ada yang free sikit lah, sebabnya Maverick Vinales yang tarik diri secara mengejut dekat awal minggu ni. Jadi apa yang kita tengok Pedro Acosta pada hari ini ialah Pedro Acosta yang telah matang dalam kelas MotoGP.
Dia tahu, dia sabar dan dia cari jalan macam mana nak buatkan RC16 tu boleh berada pada kedudukan podium. Walaupun kalau kita tengok prestasi RC16 tu dengan rider-rider lain, kita tengok diorang struggle teruk. Tapi Acosta dia boleh bersilat dengan Aprilia dan agak agresif juga sampai diorang berlanggar dengan Marco Bezzecchi sampai patah sayap masing-masing. Tentang Maverick Vinales yang withdraw secara tiba-tiba, dia kata sebabnya ada skru dekat bahu dia yang terkeluar daripada tempat dia. Dah sampai dah Austin ni, tapi dia rasa sakit tu, dia x-ray tengok ada skru tu terkeluar. Jadi dia perlukan pembedahan yang dia kata minor lah untuk keluarkan skru tu. Cuma tak ada update lagi adakah dia boleh baik dengan cepat sebelum race terusnya. Jadi masih pending lagi orang punya observation kepada collaboration antara Jorge Lorenzo dengan Maverick Vinales ni jadi ke tak jadi. Dua race yang lepas ni nampak macam tak jadi, dia slow dan lagi struggle dekat belakang. Kita tengok bila dia comeback nanti. Antara semua rider ni yang paling sial sekali ialah Joan Mir. Crash lagi. Mari kita cerita pasal Honda dan juga Joan Mir. Memang terpaling kelab mandi bunga lah Joan Mir ni. Dekat sprint race dia crash, dekat race utama pun dia crash juga. Dengan crash yang terbaru ni, statistik Joan Mir sekarang ni, dia dah buat race start sebanyak 59 race dengan Honda, tapi daripada bilangan tu 35 kali dia crash. Lebih daripada 50% dia crash daripada race start. Lain daripada cerita Joan Mir ni, cerita Honda ni macam yang aku dah cakap pada video-video yang lepas, macam kurang spotlight dekat dia sejak dia naik konsesi ni. Sebabnya ada lebih banyak lagi berita lain yang lebih sensasi daripada Honda. Padahalnya kalau kita tengok, Honda pun ada struggle dia yang tersendiri. Joan Mir dan juga Luca Marini boleh dikatakan kerap berada pada kedudukan pertengahan antara ke-10 ke 12 macam tu. Tapi Zarco nampak macam lebih struggle lagi dekat belakang. Rookie MotoGP Diego Moreira pun tak dapat banyak sangat spotlight dalam Honda. Nak buat macam mana? Ada banyak lagi cerita sensasi yang kena di cover. Contohnya prestasi Yamaha. Jom kita cerita pasal Yamaha. Topik seterusnya, Toprak dah capai dah KPI yang diberikan oleh Kenan Sofuoglu, dia punya manager dia. KPI dia ialah sekurang-kurangnya Toprak kena habiskan race sebagai rider Yamaha yang depan sekali. KPI ni dia dah berjaya capai pada race di Kota Ahad lepas. Pada race utama, antara semua rider Yamaha, Toprak berada pada kedudukan tertinggi sekali di atas Fabio Quartararo. Dia bagi kredit dekat Quartararo juga. Dia kata sebab dia habiskan banyak lap dekat belakang Quartararo, dia dapat belajar banyak benda cara bawa Yamaha ni. Last minit, bila Quartararo mengalami masalah performance drop, dia potong dan dia maintain sampailah habis race. Tapi kalau tanpa guide daripada Fabio Quartararo pun, dekat sprint race hari sebelumnya, tu tengah leading juga daripada grup Yamaha. Cumanya dia alami masalah teknikal dan terpaksa stop race. Jadi itu sekurang-kurangnya bagi sedikit motivasi dekat Toprak yang dia okey juga sebenarnya, cuma jentera tu tak support dia. Perkembangan jentera Yamaha M1 V4 ni pun nampaknya sangat menyedihkan. Quartararo bagi lagi stepek kali ni. Dia cakap dekat Yamaha punya camp sekarang ni, engineer dia orang tak tahu nak buat apa sekarang ni, macam mana nak selesaikan masalah yang ada sekarang ni. Masalah tu maksudnya dia orang tak ada direction apa nak dibuat untuk improve sekarang ni. Jentera ni terlampau sedih sampaikan Ai Ogura kata dia terasa kesian dekat Fabio Quartararo masa dia potong dekat Brazil hari tu. Dia kata dia potong Quartararo dekat top speed, dan sebelum dia potong Quartararo tu, dia nampak rider-rider lain pun potong Quartararo dekat straight line. Yamaha tu slow gila kat straight, dia kata. Satu penghinaan yang amat dahsyat kepada Yamaha. Tapi macam mana pun kita tak boleh ambil bulat-bulat kenyataan Fabio Quartararo ni. Dia keluarkan kenyataan berdasarkan pemerhatian dia daripada seorang rider. Dan disebabkan pengurus baru Yamaha, Paolo Pavesiano ni, dia punya polisi tak sama macam Lin Jarvis dulu. Lin Jarvis dulu sangat rapat dengan rider, jadi rider tahu apa yang Yamaha tengah buat. Tapi oleh sebab Pavesiano ni tak rapat sangat dengan rider, rider tu buat andaian sendiri. Tapi apa-apa pun memang Yamaha dalam keadaan yang sangat serius untuk cuba improve performance diorang. Sama ada itu directionnya ataupun Yamaha dah hentikan terus development jentera untuk tahun ni. Diorang fokus untuk tahun 2027. Itu pun satu kemungkinan juga. Jadi itu je video untuk kali ni, pendek sikit. Untuk isu-isu lain yang akan timbul kemudian hari nanti, kita buat video yang lain. Jadi next video kita akan cerita pasal World Superbike di Portimao dan juga tentang analisis Hakim Danish macam biasa. Jumpa lagi dekat video tu nanti. Jangan lupa ikuti MotoGP dengan Sport TV Now.